Pada hari ini saya bersama dengan Ketua Kampung JPKK Suak Punggol dan seluruh jawatan kuasa di mana pada hari ini satu projek sejati madani di mana produk cendawan telah terbukti di mana sejati madani ilham daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberikan 100,000 kepada setiap kampung untuk menjana aktiviti ekonomi yang mempunyai nilai komersial yang boleh dapat dalam masa yang singkat. Jadi saya dapat lihatlah di mana JPKK Suak Punggol di bawah kepimpinan saudara Said Effendi ini dan juga seluruh pasukannya telah terbukti menggunakan ruang dan peluang yang telah diberikan oleh kerajaan sebanyak 100,000 ini dapat membuka projek cendawan ini. Jadi saya dapat lihat mereka dah ada 4 bilik yang mempunyai nilai bongkah hampir 24,000 bongkah. Setiap bilik itu ada 6,000. Kalau ada 4 bilik 24,000 lah. Jadi saya berasa amat bangga dengan kesungguhan dan juga yang telah ditunjukkan oleh jawatan kuasa JPKK yang menjadi satu contoh kepada kampung lain bagi memastikan setiap projek yang disalurkan melalui sejati madani ini. Jadi objektifnya adalah ini sebagai modal kepada JPKK untuk menghasilkan pendapatan dan dikongsi balik kepada masyarakat sekampung. Jadi saya ucap terima kasihlah sekali lagi kepada penghulu dan juga ketua kampung lah yang menjadi satu contoh yang baik, dan saya berdoa agar projek yang saya sendiri lihat ini yang telah membuahkan hasil dalam masa yang singkat ini dapat dilipat gandakan hasilnya di masa-masa akan datang dan akhirnya dikongsi kepada masyarakat kampung Suak Punggol. Saya ketua kampung Suak Punggol mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan kita, Kerajaan Madani, dan juga penghargaan terima kasih juga kepada YB Parlimen kita K7 yang sama-sama membantu memberi tunjuk ajar dan nasihat serta memberi dorongan, dan hari ini juga peluang untuk merasmikan pelancaran projek. Saya rasa ini adalah satu idea yang paling baik. Sepanjang saya menjadi ketua kampung hampir 10 tahun lebih, inilah saya rasa peluang yang terbaik. Pertama kali kami ketua kampung mendapat peruntukan sebegini yang banyak memberi manfaat. Cuma kita perlulah berusaha untuk meningkatkan lagi ekonomi kita. Kalau kita setakat dapat di projek, kita tak berat sungguh-sungguh, saya rasa mungkin tak menjadi. Dan saya minta kepada rakan-rakan saya yang ada, ketua utamanya ketua kampung, kita cuba buat sedaya upaya serta menempatkan janji supaya kita terus memajukan ekonomi kita dan juga apa yang disarankan oleh kerajaan. Macam ini bergantung kepada macam saya pernah menawarkan kerja, tapi ada yang di kampung saya ni banyak yang bekerja kilang. Cuma kami masa sekarang ni adalah seorang dua yang menyediakan tapak-tapak. Contohnya masa buat bangunan, rakan saya menyediakan tapak kemah dan juga tapak mesin. Setakat sekarang ni untuk memproses bongkah ada seorang dua orang je yang terlibat, sebab kita belum melibatkan banyak lagi bongkah sebab kita takut lambatkan produk. Sebab je masa ni kita buat berperingkat-peringkat 5,000 dulu, kita tengok macam mana. Kalau ada buat masa sekarang tak masalah pasaran, tapi kalau pasaran akan luas, kita akan membesarkan sampai 2 blok, 3 blok atau 4 blok. Kalau kita buat 24 blok, 4 blok sekali, makna 24,000, saya bimbang kita tak boleh mendapat pasaran. Saya pun dapat nasihat dari rakan-rakan saya, mentor saya, kita buat berperingkat-peringkat. InsyaAllah kita akan satu hari nanti kita akan membesarkan, kita akan bagi lagi peluang-peluang kerja pada rakan-rakan kita.